Assalamualaikum, saya Nia Yasmin dari kelas 1 PRK 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas. Hari ini saya akan menerangkan tentang Tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba terletak di lembah Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia dengan kepanjangan 6,650 km. Piramid dari Firaun merupakan peninggalan terkenal tamadun ini. Terdapat 3 tahap pemerintahan iaitu Kerajaan Purba, Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Baru. Kerajaan Purba merupakan petempatan awal yang bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi. Terdapat 2 buah kerajaan iaitu Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Kerajaan Utara terletak di hilir sungai manakala Kerajaan Selatan terletak di hulu sungai. Kedua-dua buah kerajaan ini telah disatukan oleh Raja Menes pada tahun 3100 sebelum Masihi. Raja Menes telah membuka bandar Memphis yang kemudian menjadi ibu kota kerajaannya. Kerajaan Purba mencapai kemuncak pada tahun 2650 sebelum Masihi. Kerajaan Pertengahan merupakan kerajaan kedua yang bermula sekitar tahun 2100 sehingga 1650 sebelum Masihi. Pada zaman ini berlaku perkembangan pada bidang kesusastraan dan ukiran. Ibu kota kerajaan ini ialah Thebes. Kerajaan ini mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di selatan Mesir. Kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan Mesir yang mula memerintah. Kerajaan baru muncul apabila bangsawan yang memerintah Mesir. Pemerintahnya yang digelar Firaun. Raja yang terkenal pada zaman ini ialah Ramses. Ramses telah membina banyak monumen yang terkenal berupa berhala. Zaman kejatuhan bermula apabila Ramses memerintah dari tahun 1279 sehingga 1217. Sekian, terima kasih dari saya.